kan. So you have to take some initiative lah untuk berbuat sesuatu, sebab when you sign in a company as engineer ataupun sebagai apa-apalah, bukan engineer saja, apa-apalah jawatan yang ditawarkan, jawatan kosong, dan anda mengisi jawatan kosong tersebut, jawatan itu sendiri dia dah ada job scope dia sendiri. You have to think about it, you have to find out apakah job scope itu, dan anda harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan job scope itulah, dan anda perlu cari. Tidak boleh mengharapkan task itu diberi oleh siapa-siapalah yang jadi supervisor tu. Jadi itulah yang saya buat, saya cuba tanamkan dalam pemikiran pelajar yang undergraduate ni, supaya dia sentiasa berfikiran bila setiap kali jumpa saya, dia akan ada je benda yang dia nak present ke saya. Dia ada benda progress yang dia nak tunjuk ke saya. Kalau you have no progress, that's it, enough for today. Okay. This is not lecture session. So itulah saya buatlah dalam projek saya.